Bergu campuran muda negara Chen Tanji Clarissa Tan melepasi halangan pertama selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel Taj Puong Nguyen pada pusingan pertama kejohanan badminton terbuka China 2026 semalam. Pada aksi yang berlangsung di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik itu, pasangan yang baru digandingkan pada minggu lepas berkenaan mengambil masa 37 minit sahaja untuk menewaskan Seidel dan Nguyen 21-17, 21-19. Keputusan itu turut menyaksikan Tanji Clarissa membuat kemarahan pertama ke pusingan kedua sebaik digandingkan selepas gagal melepasi pusingan pertama pada terbuka Jepun minggu lepas. Tanji Clarissa dijangka berdepan cabaran getir apabila dijadualkan bertemu pasangan pilihan kedua kejohanan dari China Jiang Zhengbang Cheng Fang Hui pada pusingan kedua. Sementara itu, bergu lelaki negara Guo Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke pusingan kedua selepas bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas pasangan Taiwan Chen Zhire Lin Yuchia. Tewas 15-21 pada set pertama, Zifei dan Nur Izzuddin kembali memperkemaskan permainan untuk memenangi set kedua 21-15 sebelum melangkah kebangkitan menerusi kemenangan 21-16 pada set penentuan. Pasangan negara itu dijadualkan bertemu gandingan Denmark, Daniel Langat dan Matt Vestergaard pada pusingan kedua.